Assalamualaikum tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Video untuk kali ini, kumpulan kami akan menceritakan mengenai IWMS Strategy. IWMS yang bermaksud Integrate Workspace Management System. Kumpulan kami terdiri daripada saya sendiri iaitu Nazam Zafan bin Jamaluddin beserta Arif Fahmi, Haji Aizat dan juga Avila. Seterusnya, saya akan memberi kepada Arif Fahmi untuk menerangkan lebih lanjut. Apakah IWMS? IWMS ialah sistem bersepadu yang digunakan untuk mengurus fasiliti, aset, ruang bangunan dan penyelenggaraan dalam satu platform. Sistem ini membantu organisasi menyediakan data daripada pelbagai sistem seperti BMS, CMMS dan CAFM supaya operasi menjadi lebih teratur, cekap dan mudah dipantau. Pengenalan utama IWMS sudah. Apa objektif utama IWMS ni? Objektif utama pemilihan IWMS antaranya ialah untuk menyatukan operasi antara jabatan supaya semua pihak dapat menggunakan data yang sama dengan lebih sistematik. Selain itu, IWMS juga menggunakan teknologi AI dan IoT untuk membantu membuat ramalan awal terhadap masalah penyelenggaraan. Sistem ini turut membantu meningkatkan penggunaan ruang bangunan serta mengurangkan kos operasi organisasi. Apakah kriteria penting dalam pemilihan sistem IWMS? Antara kriteria utama ialah interoperability. Apa itu interoperability? Interoperability ialah keupayaan sistem untuk berintegrasi dengan teknologi lain seperti DMS dan IoT. Selain itu, sistem juga perlu mempunyai scalability supaya boleh berkembang mengikut keperluan organisasi pada masa hadapan. Ciri mobile user experience dan cyber security juga penting bagi memastikan sistem mudah digunakan serta data organisasi sentiasa selamat. Bayangkan, ini sebagai otak kepada bangunan pintar. BMS dan IoT bertindak sebagai deria bangunan, sentiasa memantau suhu, tenaga dan berhawa dingin secara real time. CAFM dan juga CMMS pula berfungsi sebagai pengurus operasi yang mengalihkan jadual penyertaan, work order dan tugasan harian fasiliti. Kemudian, BIM dan AI membawa sistem ini ke tahap lebih maju dengan bangunan 3D serta keputusan yang lebih pintar melalui data. Dan semua teknologi ini disatukan oleh IWMS iaitu pusat kawalan utama yang memastikan semuanya berjalan lancar dan saling berhubung. Dan disebabkan itu, kumpulan kami akan memilih Akibas sebagai tool spotlight. Antara sebab kami memilih Akibas adalah ia merupakan platform IWMS terkenal di dalam syarikat. Daripada mengurus bangunan secara manual, Akibas menggabungkan semuanya dalam satu sistem pintar. Pengurus fasiliti boleh memantau maintenance, ruang bangunan dan juga aset dan prestasi bangunan secara lebih mudah dan real time. Yang menariknya, pelan bangunan boleh terus disambungkan dengan tugasan penyelenggaraan. Jadi, kerja menjadi lebih cepat, tersusun dan lebih efisien. Disebabkan itu, Akibas banyak digunakan dalam pengurusan fasiliti, aset, projek dan juga sustainability. Tapi, apa persoalannya? Kenapa integrasi sistem sangat penting? Seperti integrate persaingan silo. Okey, kalau sistem ini bergerak secara berasingan ataupun silo, maklumat jadi lambat, tidak tersusun dan kurang efisien. Tetapi, bila semuanya digabungkan dalam satu platform IWMS, prestasi meningkat dengan sangat ketara. Seperti dalam graf ini, sistem ini diinteraksi boleh mencapai sehingga 92% peningkatan kecekapan dan mengurangkan masa laporan sebanyak 40%. Bermaksud di sini, integrasi bukan sekadar teknologi moden, tetapi cara untuk menjadikan organisasi lebih pantas, produktif dan bersedia untuk masa depan.
Okay, terima kasih kepada sahabat saya. Untuk bahagian yang seterusnya, kita akan lihat proses pelaksanaan sistem IWMS yang dibahagikan kepada 4 fasa utama. Fasa pertama iaitu discovery, di mana organisasi membuat audit dan mengenal pasti keperluan organisasi. Yang kedua, design, iaitu proses konfigurasi sistem dan integrasi dengan teknologi sedia ada supaya sistem tersebut berfungsi dengan baik. Yang ketiga, deployment. Ia melibatkan ujian sistem dan latihan kepada pengguna. Dan yang akhir sekali iaitu optimization, di mana sistem telah mula digunakan dan prestasi organisasi dipantau bagi memastikan pulangan pelaburan dapat dicapai. Selain itu, sistem IWMS ni juga mempunyai banyak manfaatnya, iaitu yang pertama, pengurangan kos penyelenggaraan sebanyak 30% dan peningkatan kecekapan tenaga sebanyak 20%. Selain itu, sistem ini juga membantu mempercepatkan penyelesaian sehingga 50% melalui otomasi workflow. Secara keseluruhan, sistem IWMS membantu menjadikan pengurusan fasiliti lebih cekap, produktif dan memberi nilai kepada organisasi. Selepas kita lihat, terdapat pelbagai manfaat dalam sistem IWMS ni, tapi untuk pengetahuan anda, ianya juga mempunyai cabaran dalam pelaksanaan tersebut. Antaranya iaitu isu kualiti data kerana proses pemindahan data yang lama memerlukan masa dan ketelitian. Selain itu, organisasi juga perlu menghadapi cabaran perubahan budaya kerja apabila staf perlu menyesuaikan diri dengan sistem digital yang baru. Cabaran lain ialah integrasi sistem dan teknologi daripada vendor luar yang berbeza supaya semuanya dapat berfungsi dengan lebih lancar. Okay, so seperti mana yang korang tengok sekarang ni, dunia FM memang dah tengah berubah sebab kita banyak guna penggunaan AI dan juga digital twin. Apa itu digital twin? So basically, digital twin ni dia macam digital bangunan. Semua data daripada sensor IoT dia masukkan secara live, jadi pengurusan FM ni boleh monitor keadaan secara real time tanpa kita perlu check secara manual. Kalau check manual, lagi banyak kerja yang kita perlukan. And then baru-baru ni juga kita tahu bahawa ada satu syarikat besar, diorang dah gunakan AI untuk predictive maintenance sebab dia boleh detect early defect. Early defect contoh, kalau sistem HVAC ni dia dah tunjuk slight error, so sistem ni terus masuk ke dalam dashboard ni dan dia bagi tahu untuk warning sebelum keadaan rosak tu semakin teruk. So benda ni boleh kurangkan downtime dan juga jimatkan kos maintenance, di mana kita tahu makin teruk kerosakan itu, makin tinggi kos yang diperlukan untuk mengendalikan masalah tersebut. And then dan secara tidak langsung benda ni menunjukkan FM ni sekarang ni FM ni bukan sekadar repair dan juga maintenance, tapi dah jadi pengurusan pintar ataupun kita kata smart berasaskan teknologi dan juga data. And then in the future FM ni akan smart dan juga orang kata relevant dengan teknologi yang maju sekarang. Okay, so next kita move on kepada how IWMS boleh improve kita punya bangunan dalam sesebuah operasi. So sekarang ni kita tahu dalam bangunan ataupun FM sekarang ni memang dah banyak sensor dan juga IoT, di mana FM, Facility Manager, boleh check suhu, temperature dan juga lighting dan HVAC secara melalui satu dashboard lah, iaitu IWMS lah macam tu. And then sekarang ni kalau korang nak tahu, banyak smart building dah guna sistem macam ni sebab dia boleh kurangkan tenaga dan juga kurangkan cost operation. And then predictive maintenance pun dia adalah orang kata vital sebab dia boleh detect initial kerosakan sebelum dia jadi lagi teruk. Macam tu. And then kalau korang nak tahu, IWMS ni dia bukan sekadar untuk check repair dengan maintenance, tak. Dia boleh juga optimizekan ruang di mana sensor ni dia function dia boleh detect dalam sesebuah
office tu, contoh syarikat tu, ruang mana yang dia paling kurang gunakan, and then dikurangkan ruang tu, dia remove terus ruang tu supaya pekerja dekat sana dapat optimizekan ruang dan elakkan pembaziran macam tu. Yang paling penting, semua data-data yang ada dalam ni dikumpulkan dalam satu sistem. So semua decision making tu adalah berdasarkan data yang sahih dan juga keputusan yang lebih baik, which is di mana terms dalam bahasa Inggeris dia kita kata better decision making dapat diputuskan dalam FM ni lah. Untuk apa-apa sahaja keputusan, tak kira lah maintenance ke, ruang ke, finance ke, semua ada dalam tu. Itu function-function macam mana IWMS ni boleh bantu dalam sesebuah operasi dalam sebuah bangunan. Next point, dia sama je. Secara ringkasnya saya akan terang macam mana FM ni dia sekarang ni orang kata dia dah banyak bergantung dengan AI, Artificial Intelligence, IoT, and then dan Sustainable Technology. Contoh sekarang ni AI ni dah boleh orang kata auto on, auto off, dan juga dia boleh adjust aircon temperature secara automatik bila tak ada orang dekat situ. Dia ada sensor yang boleh detect semua benda tu. So benda ni nampak simple tapi actually they give a huge impact, especially dalam terms untuk energy efficiency dan juga finance lah, costing. Okay, so sekarang ni isu sustainability pun memang orang tengah kejar-kejar untuk kejar ESG dan juga Green Building Index lah. And then banyak sekarang company-company besar dalam negara ataupun di luar negara juga menitik beratkan ESG dan bangunan hijau, sebab bangunan ni orang kata dia menyumbang penggunaan tenaga yang sangat tinggi. Kita boleh reducekan kos untuk energy itulah. So secara tidak langsung banyak duit yang kita boleh simpan. Alright, and then sebab tu teknologi pintar, orang kata teknologi sekarang dan FM ni semakin crucial. Dia bukan crucial yang secara bad way, yang dia good way untuk kita kurangkan pembaziran tenaga dan juga pelepasan karbon lah orang kata. So kita boleh tengok dekat sini, FM ni bukan setakat untuk bangunan saja. So dia adalah orang kata mengambil peranan yang penting untuk mengubah management dan untuk masa depan yang lagi panjang. Okay, dekat sini kita boleh include IWMS ni memang memainkan peranan yang sangat besar, especially dalam modern technologies, facilities management kita sendirilah. Teknologi yang seperti mana yang saya sebut banyak kali tadi, iaitu AI, IoT dan smart system, dia membuatkan operation itu orang kata dapat berjalan secara lebih cepat, lebih sistematik dan juga efisien lah. So FM sekarang ni dia orang kata goes forward to smart building, and then orang kata align with nowadays technologies. So itu saja daripada saya. Thank you.